Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 5 Saf Robotik dari sekolah SMKA Syekh Abdullah Fahim yang terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu Muhammad Akin Najmi bin Suhairi, Luqman Hakim bin Muhammad Razi dan juga saya Muhammad Danish bin Nadrizam. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang projek yang diberi nama Fitnessy Burn. Fitnessy Burn ni dibuat dari website yang diberi nama Pencode.io. Aplikasi ini mempunyai banyak kelebihan. Bagi sesiapa yang ingin bagi sesiapa yang mahu baru dalam dunia sukan atau sebagainya, anda boleh menggunakan aplikasi ini kerana aplikasi ini mempunyai banyak penerangan tentang cara untuk menjaga kesihatan dan fizikal tubuh badan. Seperti yang anda dapat lihat pada skrin ini, terdapat logo Fitnessy Burn di atas, dan di bawah ini menceritakan tentang apa yang Fitnessy Burn, apa tujuan utama Fitnessy Burn diciptakan. Di bawah ini terdapat fakta menarik tentang fitness. Dan di bawah ini pula terdapat cara-cara untuk membina kekuatan. Aplikasi ini disertakan dengan video yang disunting yang telah diambil daripada YouTube. Cara-cara untuk melakukan senaman. So a unilateral movement will help you recognize these and start ironing them out from day one. It's also quicker to set. Dan di bawah ini terdapat quiz yang anda boleh gunakan untuk menambah pengetahuan. Anda boleh cek answer pada sini. Dan di bawah ini terdapat contact section di mana anda boleh meletakkan nama anda dan email anda dan mesej yang anda ingin, sebarang cadangan atau apa-apa. Mesej anda akan kami terima daripada website Formspark. Di bawah ini terdapat bahagian di mana anda boleh jikalau anda ingin mencari mana-mana barang keperluan untuk gym, anda boleh tekan button ini dan dia akan langsung dia akan terus bawa anda ke website Gymshark di mana anda boleh membeli pelbagai peralatan untuk bersenam. Dan di bawah ini terdapat website untuk diet protein anda di website MyProtein. Dan di bawah ini terdapat website di mana ia menunjukkan bagaimana cara untuk melakukan senaman di Muscle Wiki. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Saya harap
aplikasi ini dapat membantu masyarakat dan pengguna-pengguna. Sekian, terima kasih.